ditanya. Ini sekarang ni tu fungsi sekarang ni infusion. Yang bezanya ini sebenarnya fiber dah ada, kita masukkan jet resin dalam ni. Jet resin. Ini macam jenis RDM kan? Benzema. Hanya dipanggil infusion ni sebab kita infusekan resin. Ini dia pump masuk ke sedut masuk? Sedut. Sana ada vacuum pump kan? Oh, sana macam vacuum lah. Vacuum dia sedut. Ini dia sedut resin ni. Vacuum resin ni termasuk sana kan? Reservoir. Dalam tu ada mangkuk reservoir. Dia memang collect lah. Access tu akan keluar balik ni. Tapi tu ada pump ni. Pump untuk vacuum. Ini kita tadi pakai manual. Ini dia terus macam nak even kan. Jadi thickness akan dapat total thickness. Satunya yang method dia dia punya kos apa. Okey ah. Tiga layer kot semua ni. ya. Tapi sebenarnya bukan dia sedut tu. Ini pilih badan nak vacuum kan. Sepertinya ada itu. Ni vacuum. Macam Kita handle out. Ni sebenarnya ini macam proses vacuum bag ke? Satu vacuum bag Tak, dia akan jadi serapat yang boleh lah. Ini dah memang nak kita siap. Jadi kalau biasanya saya buat single layer akan dapat 1.5 atau 2 mm. Ini dalam bag kita vacuum nanti dia masuk ke bag tu. Resin kita sedut. Sebab itu akan meresap dalam fiber. Dia akan meresap dalam fiber. Ni confirm tak ada bubble lah ni. Biasanya memang tak ada clear. Ini yang lagi. Kita cari yang macam ni. Ada dua cara ni. Banyak cara sebenarnya. Tapi resin tu dah tahu hardener kan? Dah. Dah masuk. Oh, jangan tu. Jangan lah. Dah tahu lah. Tak tahu nanti kita kerang. Taruh saja. Oh, aja kan tak tahu. Bulan tak keras. Tak, ini efficient. Ini yang paling efficient kan? Sebenarnya yang penting plastik ni jangan Kena masuk. dia buang kan. Kita buka dekat pin fly yang detail. So net tu semua kena ikut. Kalau kita tak pakai pin fly tak boleh buka. Lekat. Dia tengah lekat. Macam ada bekas ni kan. Jadi kalau pakai pin fly ni, buka nak tebal sama. Tak, yang ini Bila kita boleh buka ni? Lepas ni boleh buka. Sama je. Panjang lah, panjang. Masa dia cure sama. Cuma thickness dia kita control dengan space je. Kalau macam ni belah bawah yang cermin kilat, atas tak kilat kan. Yang tak bawah sama. tak ada yang pasti dimuncul. Tak, kalau aku chip ni buka plane ni. Penyanyi nak jangan pasti dia plane. Dah sampai. Boleh? Tu belakang tu saya buat bulat. Atas tu yang saya dah potong. Tapi tu ada pigment kan? Color ni. Tak, yang belakang tu, yang bulat yang saya dah potong tu, itu sama juga material dengan yang ni. Tapi bentuk bulat. Bentuk bulat. Bentuk bukan. Kena pakai net juga lah. Sama. Sama. Kena pakai net. Kalau tak, dia tak boleh jalan. Oh, Sebab itu 4 layer. Ni 3. Oh, yang ni tu supaya resin boleh. Laluan ada thrower. Dia sini sedut. Dia sambung dari sana. Macam mana angin dia tarik dari sana. Ni ada liang-liang ni sikit bawah ni. Oh ini. Ha, Dari ni bawah ni net ada tu. liang-liang tu, ada spark lah. Ini intake sana, outtake sana. Jadi liang itu semua dalam ada sarung itu macam kosong. Ada lubang-lubang kecil. Lubang kecil. Mana net yang mana ni? Tak ada. Ada belakang tu. Ni sebelah ni. Net yang tak pakai. Solid dah dia. Bukannya ada mana. Okey, dah sampai. Ni. Oh, ini berbau sikit. Oh, memang agak-agak. Oh, nanti tu menunjukkan dah overflow lagi. Kamera simpan dia. Tak, itu maknanya dalam ni dah penuh resin. Penuh lah. Dia dah access. Oh, ini clear sebab tak. Ini lagi. Tekan, habiskan dulu. Sini bubble hilang semua kan. Tekan saya habis. Memang lagi. Dia masuk lah. Compare Ini tak sedut ini mana. lagi. Tarik. Jangan naik ke atas tu, dekat atas net. Oh. Dia akan duduk. Bubble ni, daripada permukaan bawah tu dia akan naik, akan duduk kat bahagian net. Jadi bila kita buka ply ni, Bukan ketan dua lubang. Ini dia panggil field fly kan. Ini plastik ni bukan ply ni yang akan naikkan bubble ke atas, duduk dalam kawasan net. Jadi
fiber bawah, peel ply, baru net. Ini peel ply kan. Jadi nanti kita buka plastik, buka peel ply je. Terus fiber lah. Maknanya bubble tu naik ikut atas kan. Ikut peel ply. Dia tak kena Tapi lah. akan Dia tak. net. Jadi ni permukaan atas yang bekas peel ply. Dia lagi kering. Dia ada ni yang bekas space reply tu Ya, lah. kesat dia, Licin kesat. lah. Kalau orang nak licin. bond kan, Tenang. dia tender. Terus dia test resin Ini dekat. kasar sikit. Tetapi saya tengok ini licin kan. Ya, Sebab ni yang bahagian bawah ke? Ini yang bahagian atas. Dah cermin je. Ini sebab efek daripada net je lah. Yang bukan. Tapi ini biasanya dia apa? Dia bukannya apa, resin dia keluar atas ni. 所以它这边是什么？它先把前面的拿过来，所以往那个往 Tapi yang bahagian bawah tu licin lah. Sebab bawah tu bukan strain yang licin. Macam hair layam lah, bawah licin. Tengok atas nanti tak licin sangat. Sebabnya dia satu kasar, satu licin kan. Kalau diam macam ni kan. Kalau nak licin boleh, tetapi tahu plastik. Kan untuk plastik, tekan sikit. Licin kan. Kena plastik. Tapi kalau kontrol ni kasar kan tak lah. Dah. Kita tahu lagi satu plastik atas. Satu botol sini yang nanti boleh licin ikut plastik ni. Boleh dapat licin ni. Tapi kena tambah, ini sebab demonstrasi kan. Boleh tahu lagi satu plastik ni. Hanya plastik tebal sikit. Boleh ada dua. Dia akan keluar macam tu lah, 3 layer tu. Oh, ni nipis je. 1.2. Oh, kau tengok 3 layer tu, tapi dia nipis sebab dia betul-betul dia press. Tapi ni lagi tebal kan. Ini tebal sebab resin tu banyak kan. Kita tak buang semua kan. Itu yang sebab kalau dia demand layam ni. Content of resin punya banyak kan. Ini 10 layer Bagi pakai ni 10 layer resin. Ini beza ni. Kalau kau meter tu Beza. Ini kalau tak pakai peel ply. yang untuk event lah. Kita pakai mutu kan. Kualiti lah. Dari segi productivity pun ni bagus. Sebenarnya kalau hair layam ni 10 layer. Ini kalau guna ini 10 layer tengok beza dia. Beza tebal kan. Maknanya ini dah banyak. Ini konten resin ni banyak kan. Ini yang guna ini kos lagi. Tetapi ni dia tak guna net kan. Dia guna peel ply ya. Dia macam kasar je lah. Tapi bawah ni ini dia guna yang net kan. Untuk nak tarik. Net halus hijau. Oh ini guna hair layam. pakai Ini yang vacuum. atas lagi untuk plastik. Oh ada plastik kan. Bawah semen, dah lepas yang layout, boleh untuk plastik kena geret sekali. Yang apa nama dia VIP ni? Ha? Apa stand bawah? Vacuum infusion process. Kan very betul-betul. Ini dia panggil vacuum infusion process ni, vacuum infusion. Kalau nak compare thickness 10 layer lah, vacuum dengan Dia forward je, hanya dia ada vacuum pump kan. Dengan bleeder ni lah, dengan bleeder ni Kalau untuk production ni bagus ni. Ha? Untuk production. Production ni bagus lah. Memang production banyak benda ni. Ini yang buat kerja kasar boleh. Ni kasar lah. Ni kalau apa-apa boleh, tapi yang penting cara nak balut je lah. Angin tak boleh masuk lah. Angin yang boleh angin keluar. Tak boleh ada botol-botol kan. Dia kalau dia banyak buat tank macam orang accident selalu kan dia nak buang kahar kan. Dia dah